Dan waktu itu saya betul-betul sedar bahawa hospital memang dah terlalu sesak kerana terlalu ramai pesakit dan proses menjadi lambat secara tidak langsung. Nama saya Muhammad Hizam bin Markom, berasal daripada Johor Bahru. Saya menjadi referral Wikongsi sejak Wikongsi ditubuhkan pada bulan 4 tahun 2023. Saya sering lihat ramai orang tak mampu melanggar insurans atau takaful disebabkan oleh kosnya yang tinggi dan sering ada kenaikan. Jadi bila adanya pelan Wikongsi seperti ini, saya rasa inilah waktu yang terbaik untuk saya jadi referral sekaligus menyedarkan orang ramai bahawa pentingnya perlindungan. Saya percaya dengan misi Wikongsi sebab konsepnya saling bantu-membantu dan ini dekat dengan nilai masyarakat kita. Secara tak langsung, semua orang dapat peluang untuk mendapatkan rawatan hospital ataupun klinik tanpa rasa terbeban bulanan. Bila ramai saling menyokong, lebih ramai yang akan rasa tenang bila berjumpa dengan musibah. Saya ada dua pengalaman bila klien saya perlukan rawatan lanjut di hospital sebab satu kemalangan jalan raya dan satu lagi disebabkan oleh keracunan makanan. Dalam satu kes, sepasang suami isteri terlibat kemalangan dengan sebuah trailer. Masa tu mereka terpaksa tunggu terlalu lama di zon kecemasan disebabkan wad penuh dan pesakit terlalu ramai ketika itu. Dan satu lagi, keracunan makanan bila saya dapat panggilan di waktu malam dan saya arahkan pesakit ini untuk dapatkan rawatan di klinik, seterusnya dapatkan surat rujukan daripada klinik untuk dibawa ke hospital. Pengalaman yang paling saya tidak boleh lupa masa uruskan kes kemalangan jalan raya melibat pasang suami isteri yang saya sebutkan tadi itulah. Ini sebenarnya kes pertama Wikongsi sejak ia ditubuhkan. Kalau belum join Wikongsi, pada saya rugilah kalau tunggu lama-lama. Sebab sakit ni kita tak boleh jangka kan. Tapi kita boleh sedia. Dalam Wikongsi, sambil kita bantu orang lain, kita sebenarnya dah dilindungi. Memang berbaloi, selagi peluang masih ada, selagi kita sihat, rebutlah. Harapan saya, makin ramailah yang sedar tentang pentingnya ada perlindungan. Walaupun Wikongsi ni bukan takaful atau insurans, Wikongsi ni konsep bantu sesama ahli. Kalau semua faham dan ambil peranan, komuniti ini akan jadi kuat. Dan sebagai referral, saya rasa tanggungjawab saya bukan sekadar ajak orang sertai Wikongsi, tapi bantu mereka faham, kekal aktif dan rasa yakin dengan perlindungan ini.